ikan kat kolam Haji Bakar, ada ikan. Ada corong bulat tu. Pasir di sebelah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Speaker waktu tu lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, an-najasatu, gitu lah. An-najasatu haza babun fi bayanin najasati. Ini bab pada menyatakan najis. An-najasatu, kita takdir marilah, hadza babun fi bayanin najasati. Mana ini bab pada menyatakan hukum najis. Ini bab pada menyatakan hukum najis. Di dalam bab ni musannif pengarang kita ni nak menjelaskan kepada kita hukum hakam yang berkaitan dengan najis. An-najasatu lughatan, an-najasatu bermula najis. Lughatan pada lughah. Lughatan ni mana pada lughah dari sudut bahasa. Jadi lughatan tu baca dengan baris nasab lah. Kerana dinasabkan dengan dibuangkan haraf khafat. Mansubun binaz'il khafidi. Mana dinasabkan dengan dibuang haraf khafat. Lughatan ay fi lughatin. Lagu tu. Pada lughah, pada bahasa. Al-mustaqzaru ialah sesuatu kotoran. Najis dari sudut bahasa ialah al-mustaqzar. Maknanya suatu kotoran. Sekalipun benda tu bersih, walau tahiran, sekalipun benda tu bersih, tetapi dari sudut bahasa disebut sebagai najasah, kotoran. Contoh kita kata ailiur, al-busaq. Nah, ailiur dari segi syarak ailiur tu bersih. Tapi dari segi lughah ailiur tu maksud najasah, sesuatu yang kotor, geli. Ataupun boleh kita sebut ada satu lagi najis, nama najis mutawaggeli. Dari sudut bahasa lah. Nah, geli. Walaupun dia bersih tapi geli. Lebih-lebih lagi ketika mana kita sedang berpuasa ni, ailiur kita padu baunya. Tu. Tak percaya, pergi buat kat kawan lah. Resdung dia hilang tu. Mati kumar resdung.
wa syar'an, dan pada syarak. Wa syar'an, Malik duduk belakang sekali, sekali tertukar dengan muslimat pula. Wa syar'an, dan pada syarak, atah pada lughatan. Mustakzarun, ialah sesuatu yang kotor. Mustakzar adalah sesuatu yang kotor. Yamna'u, yang menegahlah ia mustakzar. Yamna'u, yang menegahlah ia mustakzar. Sihhatas salati, akan sah sembahyang. Sihhatas salati, akan sah sembahyang. Sesuatu yang kotor, yang menegah ia mustakzar. Sesuatu yang kotor, sihhatas salati, akan sah sembahyang. Maka air liur tidak menegah, akan sah sembahyang. Pakaian kita kena liur, boleh solat tak? Boleh. Maka air liur tak termasuk dalam najis pada syarak. Haitsu la murakhisa, sekira-kira tiada rukhsah syarak. Haitsu la murakhisa, mana sekira-kira tiada rukhsah syarak. Apa dah rukhsah syarak? Yani kemudahan syarak. Haitsu la murakhisa, sekira-kira tiada kemudahan syarak. Sekira-kira tiada kemudahan syarak. Atau mana haitsu la murakhisa, mana sekira-kira tiada kemudahan syarak. Itu. Kalau ada kemudahan syarak, itu lain. Contoh kemudahan syarak ni, contoh kemudahan syarak ni lagu mana ni? Naufal. Dia najis tapi boleh buat solat. Sebab ada murakhis, ada mujawiz, perkara yang mengharuskan, perkara yang dimaafkan. Contoh lagu mana? Contoh lagu mana? Abul, mandi tak hari ni? Air tak ada lah. Mandi kat kolah ni. Banjir air tak ada lah. Dia kata seperti mana orang yang faqidit tuhuraini, fi faqidit tuhuraini, seperti mana orang yang luput dua yang bersih. Apa dia luput dua yang bersih? Air dan tanah. Kalau kamu jumpa dalam kitab fiqh disebut faqidut tuhuraini, luput dua yang bersih. Apa ada dua yang bersih? Tanah dan air. Orang yang luput dua yang bersih, kemudian ada pada dia najis, ada pada badan dia najis. Maka wajib dia sembahyang kerana menghormatkan waktu, dan wajib dia kena i'adah semula. Wajib dia solat, dan wajib kena i'adah ulang balik. Dia nak basuh, kena najis tu pada anggota, nak basuh macam mana? Air tak ada. Maka dia kena solat juga, wajib solat juga, dan wajib kena qada balik bila mana ada air. Adapun kalau terkena najis tu pada pakaian, kan kena kat jubahmu najis, habis semua pakaian semua ada najis, spender je tak kena najis, hal lain semua ada najis. Pakaian ada satu tu lah, air tak ada nak basuh, maka wajib sembahyang dalam keadaan bertelanjang, mengekoi. Tak ada benda pun nak tutup lah, duduklah berjaga dalam penjara lah. Lain lah, tu panggil ada murakhis, dan tak wajib i'adah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, aqsamun najasati, bahagian-bahagian najis. Ni kita berpindah kepada bahasan bahagian-bahagian najis. Yang disebut tadi najis mutawaggili itu reka aja. Dari segi sudut bahasa, jangan tambah pi pandai-pandai tambah pula nah.
An-najasatu, bermula najis itu, salah satu aqsamin, tiga bahagian. An-najasatu mubtada, salah satu aqsam khabar dia. Salasah isim adat yang muannah, aqsam ma'dud yang muzakkar. Dia mesti kena bersilang gitu. Kalau isim adat muannas, ma'dud dia muzakkar. Kalau isim adat dia muzakkar, ma'dud dia muannas. Itu telah kita pelajari dalam kitab Mutammimah. Yang pertama badal salasah. Badal ba' min kull mughallazatun. Yang pertamanya najis mughallazah nama dia. Najis mughallazah ni mana? Najis yang berat. Syarak meletakkan najis ni sebagai najis mughallazah, najis yang berat. Bukan makna dia berat dari segi sudut timbangan, tapi berat cara kita nak basuh itu agak berat. Sebenarnya wa mukhaffafatun, najis yang ringan. Bukan pasal timbangan juga. Syarak membilangkan dia najis ringan, basuh ringan je. Wa mutawassitatun, dan najis mutawassitah, najis yang pertengahan di antara berat dan ringan. Gitu. Fal mughallazatu, fa tu fa fasihah. Musannif nak jelaskan satu-satu. Fal mughallazatu, maka bermula najis mughallazah itu. Fal mughallazatu, maka bermula najis berat itu. Najasatul kalbi, ialah najis daripada anjing. Najis daripada anjing. Wal khinziri, dan babi. Wa ma tawallada minha, wa ma tawallada, dan barang yang beranak ia mak, atau yang terberanak ia mak. Wa ma tawallada, dan barang yang terjadi ia mak, atau terberanak ia mak. Minhuma, daripada keduanya, nya al-kal wal khinz. Wa ma tawallada, dan barang yang terberanak ia mak. Minhuma, daripada keduanya, al-kalb wal khizir. Gitu, hak beranak daripada tu. Anak pinak dia, ataupun yang anak pinak dia lah. Anak beranak anjing, anak beranak babi, semua tu termasuk dalam najis mughallazah. Semua yang melibatkan badan dia ke apa benda hak duduk di badan dia, semua najis mughallazah. Air dia ke, bulu dia ke, kulit dia ke, semuanya termasuk dalam najis mughallazah. Itulah pendapat yang azhar, pendapat yang azhar dalam mazhab Syafi'i. Dan ada muqabil dia, ada khilafnya. Katanya khizir tu termasuk dalam najis mutawassitah. Dalam mahali boleh sebut khizir tu termasuk dalam najis mutawassitah, kerana tidak ada nas yang sarih, yang jelas menyatakan khizir itu adalah najis mughallazah. Anjing ada, tu pun dalam hadis sebut jilatan, cuma kias daripada ulama. Babi tak ada. Babi dikiaskan adalah babi ni lebih aswak, lebih keji nak banding dengan anjing. Anjing tak apa lagi, ada orang bela anjing tapi kalau babi mana ada ada orang bela babi hutan dalam ni tak ada Babi jaga kebun, babi musnahkan kebun Au min ahadihima, atah datang minhuma. Au min ahadihima, atau salah satu daripada keduanya, nya al-kalbi wal khizir. Au min ahadihima, ataupun salah satu daripada keduanya, nya al-kalbi wal khizir.
Contohnya babi ataupun anjing dia kahwin dengan lembu. Kita babi lah. Babi dia kahwin dengan lembu. Jadi bamu. Anak yang lahir pada tu dikira najis mughallazah. Anak yang terhasil daripada perkahwinan anjing dan babi jadi mughallazah, najis juga. Sebab campur air mani dua-dua tu, campur sikit ya terus jadi najis tu. Ataupun anjing yang berkahwin dengan kambing, kamjing nama dia. Kamjing. Maka kamjing tu adalah najis mughallazah, sama seperti mana hukum anjing. Apa lagi? Anjing dia kahwin dengan ayam, keluar anak. Tu nah. Apa namanya? Nama apa nah? Ikutlah nama apa pun. Jadi anak tu adalah anak yang najis mughallazah. Cumanya ada perbahasan ulama sekiranya dia kahwin dengan manusia. Nah, anjing kahwin dengan manusia, lah. Babi kahwin dengan manusia, keluar anak rupa manusia, bukan rupa anjing, bukan rupa babi, rupa manusia. Keluar muka contoh keluar muka Haikal kan. Tu. Jadi manusia campur anjing, majing, keturunan majing. Kalau campur babi keturunan mambi. Tu. Nah, ada ulama kata najis mughallazah, ada ulama kata bersih. Bersih. Jadi ada khilaf ulama lah kalau dengan rupa manusia. Yang tu nak tengok dalam kitab besar ada cerita. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah pula. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah, yakni baulus sabiyyi. Baulus sabiyyi ialah air kencing kanak-kanak. Baulus sabiyyi, air kencing kanak-kanak. Air kencing kanak-kanak. Alladhi lam yat'am, yang tidak makanlah ia sabit. Alladhi lam yat'am, yang tidak makanlah ia as-sabit. Litaghadhi, kerana mengenyangkan. Litaghadhi, makan tu kerana mengenyangkan. Ghaira labani, selain daripada susu. Ghaira labani, selain dari susu. Walam yablugh, walhal tidak sampailah ia sabit. Walam yablugh, walhal tidak sampailah ia sabit. Walam yablugh, padahal tidak sampailah ia sabit. Haulaini, 2 tahun. Walam yablugh, padahal tidak sampailah ia sabit. Haulaini, 2 tahun. Yang pertama najis mukhaffafah ni, dia tu air kencing kanak-kanak laki-laki, baulus sabit, mana air kencing kanak-kanak laki-laki. Maka as-sabiyah, kanak-kanak perempuan, tak termasuk. Bila kata air kencing kanak laki-laki, tak masuk air kencing kanak-kanak perempuan. Kanak perempuan automatik air kencing itu mutawassitah. Itu as-sabiyah. Nah, dia mesti kanak laki-laki. Kemudian ada allazi lam yat'am, yang tidak makan ia sabi litaghadhi, kerana mengenyangkan. Kalau dia makan kerana perubatan, adakah air kencing dah tak jadi mukhaffaf? Tak, masih mukhaffafah. Kalau dia makan tu tujuan perubatan ataupun kerana tabarruk. Apa tabarruk? Bertahnik. Tahnik makan kurma. Isyak-isyak kurma, adakah air kencing kanak-kanak tu dah jadi mutawassit? Tak.
kerana dia bukan taghadhi, bukan kerana mengenyangkan, tapi kerana tahnik litabarruk. Tu. Kemudian ghairal labani, yang lain pada susu. Kalau dia makan susu tak apa. Nah, dia minum susu apa? Susu adamiyin, susu anak Adam, tak apa. Ataupun dia minum apa? Anak Adam tu sama ada laki-laki ataupun tak kira lah. Dia minum susu tu sama ada susu tu susu daripada mak dia sendiri ataupun daripada orang lain. Orang lain tak kira lah, laki-laki pun boleh. Laki-laki ada susu. Zaman moden sekarang laki-laki ada susu. Cocok-cocok pula susu. Macam-macam zaman sekarang ni. Ataupun perempuan yang kecil lagi, saghirah. Perempuan yang kecil. Masih lagi dia dikira sebagai najis mutawassithah. Dalam tu ada mana disebut labanul adamiyyin walau rajulan aw saghiratan wa labanul bahaim, susu binatang tak apa lagi. Walau labanal kalbah, sekalipun susu anjing betina ada kalbah nah. Habis. Kemudian ada walam yablugh al-haulaini, kemudian tidak sampai 2 tahun. Umur dia tu usia 2 tahun ke bawah. Kalau lah duk minum susu 5 tahun dah, itu tak adil. Tandah tak? Saya sambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi mukhaffafah ni maknanya air kencing kanak lelaki yang tak makan lagi melainkan susu ya, kemudian tak sampai umur dia 2 tahun. Wal mutawassitatu, dan bermula najis mutawassitah. Wal mutawassitatu, dan bermula najis mutawassitah. Baqin najasati, ialah yang tinggal daripada najis-najis. Baqin najasati, yang tinggal daripada najis-najis. Manakal khamri, seperti khamar, ikutlah taik cicak, taik manusia, yang lain pada itu, yang lain daripada najis mughallazah, yang lain daripada najis mukhaffafah, maka itulah najis mutawassitah. Habis. Izalatun najasati, menghilangkan najis. Izalatun najasati makna menghilangkan najis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, tazulun najasatu, makna hilang najis. Tazulun najasatu, hilang najis. Al-mughallazatu, najis mughallazah itu. Tazulun najasatu, hilang najis. Al-mughallazatu, najis yang mughallazah. Bi ghasli ma, dengan basuh barang. Bi ghasli ma, dengan basuh barang. Tanajjasa, yang terkena najislah ia ma. Tanajjasa, yang terkena najislah ia ma. Biha, dengannya al-mughallazah. Biha, dengannya al-mughallazah. Sab'a ghasalatin, 7 kali basuhan. Sab'a ghasalatin, 7 kali basuhan. Jadi cara menghilangkan najis mughallazah ni dengan dibasuhkan najis tu 7 kali basuhan. Pertama sekali kita kena hilangkan air najis dulu lah. Buang dulu air najis tu, basuh dulu air najis tu. Kalau kita kata ada lagi tahi anjing situ, kita ambil buang, bagi bersih air tu. Ambillah tisu ke, sabuk ke, buang, bagi bersih dulu air najis tu, biar tak ada air najis tu. Kemudian barulah kita basuh dengan air tanah dan air mutlak 7 kali nah. Ihdahunna, salah satu daripadanya sab'a ghasalatin. Ihdahunna, salah satu daripadanya sab'u ghasalatin tadi tu. Biturabin, ialah dengan air tanah. Biturabin, ialah dengan air tanah. Air tanah. Mujzi'in, yang memadailah ia turab. Mujzi'in, yang memadailah ia turab. Fit tayammumi, pada tayamum. Maknanya tanah yang bersih lah. Tanah yang ada debu, bila kita bancuh jadi kerus, jadi kerus pula, jadi keruh. Mujzi'in, yang memadailah ia turab. Fit tayammumi, pada tayamum. Artinya tanah tu kena tanah yang bersih. Nah, tu tak bercampur dengan sesuatu. Dan juga bila kita bancuh dia jadi keruh, jadi keruh hilap. Tu salah satu daripada 7 tu ialah dengan air tanah. Kemudian disusuli dengan 6 air mutlak. Tu. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah. Antah berata al mughallazah.
Mana tazulun najasatu, hilang najis, al-mukhaffafatu, najis yang ringan, birashima, dengan merenjiskan barang. Birashima, dengan merenjiskan barang. Tanajjasa, yang terkena najis la yamah, birashin. Birashin mana? Birashi mana? Dengan merencik, merenjis. Ma tanajjasa, barang yang terkena najis la yamah, biha, dengan nyonya mukhaffafah. Biha, dengan nyonya mukhaffafah. Renjis tu bima'in, dengan air. Bima'in, dengan air. Air pula ya'ummuhu, yang meratailah ia air. Ya'ummuhu, yang meratailah ia ma', hu, akan dia, akan ma tanajjasa. Hu, akan dia, akan ma tanajjasa. Jadi maknanya, kalaulah najis tu najis mukhaffafah, air kecil kanak-kanak tadi, kita hilangkan air najis tu. Apa dia? Air kecil, lak bagi hilang air dulu. Kemudian kita renjis tempat tu. Renjis ni makna tak mengalir lah. Renjis ni sampailah air yang kita renjis tu meratai tempat yang terkena najis mukhaffafah tu. Lepas tu lak bersih lah. Faham tak? Dia tak serupa mutawassitah, kena hilang rasa, bau dan warna. Najis mukhaffafah ni, esok kamu perempuan ada anak, lepas tu isap susu je, tak makan benda lain. Adik anak kita yang kencing tu, kalau kita kata dia kencing di mana? Kencing di lantai kan? Kita bersihkan dia punya apa? Allah SWT, lantai tu, air dia tu, bersihkan air tu, kemudian renjis saja sehingga meratai tempat tu. Bersih. Pada najis ringan sahaja. Wal mutawassitatu, atah berada al-mughallasah. Tak dampak dah anak 6 bulan suap nasi dah nah. Lapar dah, kesian suap nasi. Suap Maggi 6 bulan makan Maggi dah. Mak kuat makan Maggi, anak pun makan Maggi kau. Wal mutawassitatu, dan ay tazulun najasatu al mutawassitatu, menghilangkan najis yang mutawassitah, al ainiyatu, yang aini, mana yang ada benda. Najis tu bukan najis hukmi, najis aini, ada ain. Mana ada aini, ada rasa, ada bau, ada warna. Tu aini. Najis aini mana najis yang ada rasa, ada bau, ada warna. Wahia, dan iaitu al-mutawassitah al-ainiyah, allati laha, yang baginya al-mutawassitah al-ainiyah, launun, ada warna, au rihun, ada bau, au ta'mun, ada rasa. Bau dengan hidung lah. Warna kita tengok dengan mata. Ta'mu rasa ni, rasa dengan tangan lah, ke rasa dengan lidah. Lagi rasa dengan lidah. Oh iya, rasa lain macam ni, rasa dengan tangan. Cara dia tazulu biizalati launiha, dengan menghilangkan warnanya al-mutawassitah al-ainiyah, warihiha, dan baunya al-mutawassitah al-ainiyah, wa ta'miha, dan rasanya al-mutawassitah al-ainiyah. Jadi menghilangkan najis mutawassitah, cara nak bersihkan dia ialah kita kena bersihkan bau, warna dan rasa. Contohnya kita kata di lantai tu ada kencing anak kita yang sudah berumur 2 tahun ke atas ataupun berumur 2 tahun ke bawah, tapi dia makan macam-macam dah. Caranya macam tadi jugalah, kita ambil kain, kita lap air tu sampai hilang tu najis. Ngantuk sungguh nafal lah. Anak abang pian pun ngantuk juga. Pian tidur ke popo pian. Jadi kita lap dulu nah. Lap bagi kering dulu, hilang air dia.
kemudian kita penjeruh air, kemudian lap lagi, jerus air lagi, lap sampai hilang bau, rasa dan warna. Orang mengalir tak boleh mengalir, berlari air tu kan, hingga hilang bau, rasa dan warna, bersih. Kalau pakai mop saja, dia mop saja, jadi dia tak mengalir air. Kalau kata anak kita ni berak kan, kita lap dulu, buang dulu air najis dia, kemudian baru kita jeruh, basuh sampai hilang bau, rasa dan warna. Ini penting ni, cara penyucian najis yang tepat atau yang bertepatan dengan syarak. Wal hukmiyatu atah al ainiyah, mana wal mutawassitatu al hukmiyah, maknanya najis mutawassitah yang hukmiyah. Bagaimana pula cara nak menghilangkan? Wal hukmiyatu ay tazulu an najasatu al mutawassitatu al hukmiyatu, itu takdirnya. Tazulu an najasatu al mutawassitatu al hukmiyatu, mana menghilangkan najis, membersihkan najis mutawassitah yang hukmiyah, wahya dan iaitu al hukmiyah allati, ialah najis, allati ay an najasatu allati, najis la launa, yang tidak ada jenis warna, wala riha, tidak ada jenis bau, wala ta'ma, dan tidak ada jenis rasa, laha baginya al hukmiyah, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna, tak lama dah. Kain plekat tu kena kencing lama dah, dia tak basuh lagi, sehingga hilang dah bau, rasa dan warna. Untuk abang Kimi kita khusyuk. Letih benar abang Kimi. Allah Ali basi bih, lak mulut tu. Orang ngaji tu lena pula abang Kimi tadi. Tak maco dah tu, tengok muslimat, tengok muslimat tak ada hal lena. Macam mana dia nak jadi calon imamku ni? Tu muslimat, macam mana jadi calon imam? Orang nak cari hak lautan api sanggup aku harungi. Apa lagi? Apa lagi lalu orang sebut lautan api sanggup aku harungi. Kalau lautan berduri pun sanggup bergenang. Ni duduk dalam kuliah tidur dah. Tak hebat. Tak hebat. Dia kena hebat. Muslimat tengok dalam kuliah pun tidur dah, tak hebat mana ni. Nanti kahwin lah, pagi tidur, tengah hari tidur, malam tidur, tak nak cari nafkah, tidur cik abang dah ni. Jangan tidur lah, rugilah tidur lah. Yajril bijaril ma'i, tazulu ta'alluq pada tazulu, menghilangkan najis tu bijaril ma'i, dengan memperlalukan air. Tengok abang Jihad itu tak tidur dah ni. Bertanya dia pergi petua macam mana tak tidur. Dia ada petua kan. Dia ada pemberi semangat. Tu. Bila ada pemberi semangat ni dia tak tidur. Ya bijaril ma'i, dengan memperlalukan air, alama di atas barang, alama di atas barang, tanajjasa yang terkena najis lah ia ma, tanajjasa yang terkena najis lah ia ma, biha dengannya al hukmiyah, bijaril ma'i, dengan memperlalukan air, alama di atas barang, di atas tempat atau sesuatu, tanah jasa yang terkena najis lah ia ma, biha bil hukmi ahad. Ambil air jiru, sudah bersih sebab ada hukmiyah, tak ada rasa dah, tak ada bau dah, tak ada warna, ambil air jiru lap sudah. Itu kalau kain kat jiru beri lalu air sudah.
Kalau mutawassithah, kena kain, kena jeruh sampai hilang bau, rasa dan warna. Gitu. Kecuali kalau kita dah basuh dah tak menghilang kat warna ni, maka dimaafkan. Contoh darah, basuh dah tak menghilang, itu dimaafkan. Atau bau kita basuh macam mana, sabun dah, tanah ke apa benda, orang kata tebus dah, itu usaha basuh bersih dah, tapi tak mau hilang bau dah, padu punya nah. So umpama kita basuh berak kita, basuh elok cium, baik, bau lagi petai hak semalam ni, ayam hak semalam ni bau. Hari ni janganlah ayam, 2 hari dah ayam kita makan. Kau puasa semalam ayam, hari ni ayam, harap tukang masak hari ni masaklah lain sikit. Masaklah ikan ke apa pula lah. 2 hari dah ayam. Semalam, kemarin nasi ayam. Semalam ayam masak kicap. Hari ni jangan ayam berlemak pula. Semua ayam. Masuk ikan bilis pula lah. Seorang seekor lagi jimat tukang masak. Seorang seekor ikan bilis, lagi jimat. Dah puasa ni kita nak latih diri kita lapar. Kalau makan banyak bukan dia. Jadi cuci dengan air baru lagi, maka dimaafkan. Tapi kalau rasa kita berasa lagi licin-licin, lendir-lendir tu rasa, itu tak dimaafkan, kena basuh habis. Bukan habis kecak itu. Itu punya pengotor namanya. Al-istinja'u. Ini bab pada menyatakan istinja'. Babun fi bayanil istinja'. Ini bab pada menyatakan istinja' pula. Dia cerita hukum istinja' lah. Al-istinja'u, bermula istinja' lughatan, pada bahasa al-qat'u, ialah potong. Dari segi sudut bahasa, istinja' tu al-qat'u ialah potong. Sebab orang yang beristinja' tu dia memotongkan al-aza an nafsih. Maknanya li'anna al-mustanji yaqta'u al-aza an nafsih. Kerana bahawa orang istinja' tu dia memotongkan perkara yang menyakiti daripada diri dia. Najis tu kan menyakiti. Kata apa papah berak ada najis di punggung, rasa selesa lah tu. Tak selesa, jadi dia potong, dia basuh kan. Tapi basuh dengan air ke, basuh dengan air ke, ataupun dengan batu dan seumpamanya. Dari segi bahasa disebut al-qat'u, potong. Kalau potong timun pun istinja' di situ bahasa. Sudut bahasa je lah. Wa syar'an, dan pada syarak. Jangan pula lagi naik kereta dengan kawan-kawan, istinja'. Kenapa? Rupanya nak suruh potong. Bukan potong tu saja, potong kerak. Bukan potong tu, maknanya potong. Bahasa Melayu macam dia istilah dia buat sendiri. Istinja'. Apa benda istinja'? Rupanya al-qat'u. Ni mana istilah potong kerak. Atau dari segi lurah, naik motor belum bawa istinja' tu kan dia. Wa syar'an, dan pada syarak, izalatul khariji, menghilangkan perkara yang keluar. Izalatul khariji, menghilangkan perkara yang keluar, an-najisi, daripada najis, al-mulawwisi, yang mengutur atau yang berlumuran. Al-mulawwisi, yang berlumuran lah ia an-najis, minal farji, daripada kemaluan. Faras ni mana kemaluan? Bukan farah nak farah perempuan tak, farah nak kemaluan. Ikutlah kemaluan lelaki atau perempuan. Tu. Izalah anil farji, mana menghilang tu anil farji, daripada faras, daripada kemaluan. Takluk pada izalah bima'in, dengan air, anil farji, daripada faras. Izalah pula bima'in, dengan air, au hajarin, ataupun dengan batu. Tanazzu'ah, au hajarin atau batu, ataupun seumpama batu. Mana kita boleh istinja' dengan air
ataupun dengan batu ataupun seumpama batu seperti kulit kayu boleh. Bukan maksud istinja dengan batu ni sebab tak ada air, tidak. Ada air pun boleh istinja dengan batu. Sebab batu ni alat untuk kita bersuci. Cuma kita tak biasa praktikal buat istinja dengan batu, maka jadi satu kesukaran pada kita. Cuba balik lagi, cuba buat, cari batu dulu, hak kasar sikit lah, cuba buat. Tapi jangan lempar rata-rata. Kalau muslimat pula pergi lempar atas rumah baba pula, jangan macam tu. Boleh pasti elok pergi buang lah, tanah. Cuba praktikal. Kalau hak muslimin pula, jangan biar duk kat tanah tu penuh batu. Jadi geli pula gitu kan. Lempar balik dalam sungai. Jangan lempar dalam baldi kawan. Habis baju dah bau tahi. Kita tak biasa buat, jadi payah. Ada setengah tempat dalam baldi dia tu memang dia berbatu satu. Berbatu. Satu lagi baldi, batu yang telah disediakan untuk hak selesai dia. Lepas tu batu tu ada orang lempar kat mana-mana pula lah. Itu. Cuba buat lah. Wal afdalu, dan bermula yang lebih afdal. Dan bermula yang lebih afdal, al istinja'u, ialah istinja' bil hajari, dengan batu. Yang afdalnya, pertama-tamanya istinja' dengan batu dulu. Summa, kemudian selepas istinja' dengan batu dah, itba'uhu, memperikut akan dia akan hajar, memperikut akan dia akan al-hajar, memperiring akan al-hajar bil ma'i, dengan air. Artinya mula-mula istinja' dengan batu dulu, kemudian basuh pula dengan air. Itu lebih afdal. Tapi biasa tempat kita ni air banyak nah. Pakai basuh dengan air tu. Tu pun tangan tu dia nak padu baunya. Tu. Dan kita ni makan macam-macam. Kalau buka puasa tu, ni tak boleh pergi bazar lagi pasal hujan lah. Kalau boleh pergi tu siap lah. Berbeg-beg plastik mutabaknya, ayam gorengnya, mi kotiaunya, air pula 4 warna tu dia beli. Pergi bazar pergi. Ada pergi bazar je? Tak. Haji pergi dah. Tak pergi, dia pergi dah. Tidur. Kalau tak hujan boleh pergi lah. Pergi dekat-dekat orang nak tutup kedai pula lah. Dapat air peri pula, mutabak peri. Tak pergi dah apa, tak habis duit lah. Makan hak disediakan oleh pondok lah. Jimat. Bawa-bawa makan hak tu lah. Di rumah tu adalah beli sikit mutabak 2 keping, air 2 plastik tu je. Sebab dia membuka di rumah ni. Summa, kemudian hak afdalnya yang pertama sekali istinja' dengan batu dulu, kemudian dengan air. Summa yang kedua, hak afdal yang kedua, jatuh tangan nombor 2, al-iktisaru, mana menyimpan alal ma'i, di atas air. Batu dengan air, kalau kita nak simpan salah satu, mana kita nak guna salah satu, air lebih afdal. Summa, kemudian al-iktisaru, mana menyimpan alal ma'i, di atas air. Maknanya di antara istinja' batu dengan air, kalau kita nak guna salah satu, istinja' dengan air itu lebih afdal. Lagu tu. Artinya al-iktisar al-ma'i, maknanya kalau kita nak guna salah satu sahaja, maka istinja' dengan air itu lebih afdal. Wa yajuzul iktisar, dan harus menyimpan, meringkas alal hajari, di atas batu. Maknanya kita nak istinja' batu, air dah, tapi istinja' batu boleh lah? Harus boleh. Lakin, tetapi kalau nak istinja' dengan batu ataupun som batu, ada syarat. Lakin bitis'ati syurutin, dengan 9 syarat. Lakin, tetapi bitis'ati syurutin, dengan 9 syarat. Mana? Yang pertama, alla yajiffa an-najisu,
Yang pertama, bahawa tidak kering najis itu. Alla yajiffa an-najisu, bahawa tidak kering najis itu. Kalau najis itu dah kering dah, nah, tu, maka tertentu basuh dia tu dengan air. Kering lekat di punggung lah. Tu lama sangat. Dia berak-berak, kemudian dia lena. Sejam kemudian baru jaga dah. Di sini waktu kering tak boleh lah. Ada lebih-lebih tanah duduk selesa. Dulu bapa pun tak suka tanah duduk ni. Tapi bila kita dah ada penyakit gout, dia tak boleh nak cangkung sangat. Dia serang lutut, serang kat sendi ni. Jadi kita nak tanah cangkung ni jadi sukar sikit. Jadi kena tanah duduk selesa. Dia kena biasalah. Orang tak reti dia panjat tu pun. Panjat pecah luka punggung. Kena pula nah, kena pistol pula putus pula. Tu jangan panjat itu. Duduk ni. Kalau panjat tu badan besar-besar apa malik tu berat tu. Jangan panjat nak duduk ni. Mana dia? Wa ayyakuna, dan bahawa adalah istinja itu. Wa ayyakuna, dan bahawa adalah ia mana dah? Wa alla yantaqila, dan bahawa tidak berpindah. Wa alla yantaqila, dan bahawa tidak berpindahlah ia yang najis. Wa alla yantaqila, dan bahawa tidak berpindahlah ia an-najis amma istaqarra fihi indal khuruj wa illam yujawir as-safhata wal hashafah. Dia tadi mana tak pindah. Kalaulah dia berak kemudian tahi dia pindah kena paha, boleh hak di paha tu nak istinja dengan batu, boleh hak? Tak boleh, sebab tahi dia ada pindah lah. Tu tertentu dengan air dah. Habis. Wa alla yatra, wa alla, dan bahawa tidak datanglah di atasnya. Wa alla yatra alaihi, dan bahawa tidak datang di atasnya nyonya najis akharu, oleh najis yang lain. Wa alla yatra alaihi, dan bahawa tidak datanglah di atasnya nyonya najis tu akharu, oleh najis yang lain. Tu. Kalau mari najis yang lain, contohnya dia berak lepas tu jatuhan ni kali terjunan kali pertama, pluk. Terjunan kali pertama. Terjunan kali kedua, pluk. Air najis tu hak dari laki piup, kena dekat halaqah dubur dia tu. Boleh lagi dia kena istinja dengan batu? Tak boleh, pasal najis dia tu kena dengan najis yang lain. Dan najis air tu campur dengan tahi dah, piup, naik atas boleh. Terjunan kali kedua tu agak terbapas. Air ni banyak mercik kena pada halaqah dubur kita. Tak boleh lah dengan batu, kena dengan apa? Dengan air. Wa alla yujawiza, dan bahawa tidak melampaui, melebihi ia an-najis. Wa alla yujawizu, dan bahawa tidak melampauilah ia an-najis tu as-safhata, akan papan punggung. Kalau dia meleleh kena papan punggung dah, tu kena dengan air. Haknya mau tu. Jadi bagi peluru penabur macam mana? Habis kena papan punggung hak tu. Wal hashafata, dan hashafah, dia kencing tu meleleh kena hashafah. Jadi cabang kencing dah kena hashafah dah. Kena kepala zakar dah. Itu kena dengan air. Habis. Wa ayyakuna, dan bahawa adalah ia istinja bisalasi masahatin, dengan 3 kali sapuan. 3 kali sapuan. Bukan sapuan, nama orang menyapu sapu lah. Wa ayyakuna, bahawa adalah ia istinja tu bisalasi masahat, dengan 7 kali sapu. Wa ayyun qiya, dan bahawa membersihlah ia mana? Ia al-hajar, ia batu. Al-mahalla, akan tempat keluar najis. Al-mahalla akan tempat keluar najis. Wa an yakuna al-mamsuhu bihi,
dan bahawa adalah benda yang disapu dengannya, batu atau kulit kayu. Wa ayyakuna al-mamsuhu bihi, dan bahawa adalah benda yang disapu dengannya, dengan batu ataupun kulit kayu, tahiran, ialah bersih. Jangan ambil batu yang mutanadih, cium dululah batu tu, cium, bau tik kucing, tak boleh bawa air kencing kucing, tak boleh. Batu tu mesti batu yang bersih. Kulit kayu pun kulit kayu bersih. Kulit kayu yang kasar lah. Jangan kat cari kulit kayu yang berduri, sekali senyap dah, habis luka lepas bunga dah. Tu kulit kayu yang kasar elok lah. Ataupun jangan yang gatal. Kayu yang gatal, jelah garu dah. Dah lah kurap lagi, campur pula dengan kulit kayu gatal. Tu itu kena jaga kebersihan duk pondok ni. Biasanya budak pondok ni tu lah, panaunya, kurapnya, kain tola tu letak merata, tak mesti sidai elok. Sidai elok, jemur, lepas guna tu jemur pula. Tak apa, seminggu sekali basuh dengan air panas. Dobi ada basuh dengan air panas. Tapi kita buat sendiri di pondok lah. Nak jimat, jemur lo air tu tengah panas, panas tu sungguh bau kita macam kain tolak, tak apa, jerat air ini kain tolak dah setahun dah tak basuh. Lepas tu letak pula tak mata-rata, tindang dengan baju tindang, kongsi pula dengan kawan. Mana tak panaunya, kurapnya. Biasanya pelajar laki-laki lah, ada panaunya, ada kurapnya, macam-macam. Kalau perempuan kutu, Allah, rambut tak sampai shampoo, kutu penuh. Daripada kawan dia cucu cicit habis penuh kepala. Kalau pegang tu gerak rambut dah, banyak sangat. Sampai anak-anak baba semua ada kutu dah. Tak tahulah jaket pula siapa nak. Tapi tekan jaket dengan pelajar lelaki, jaket dengan pelajar perempuan lah. Banyak kutu. So pelajar muslim ni tolong racun kepala tu, bau racun aneh-aneh. Banyak sangat kutu ni. Beli bak kutu apa muslimat? Ada bak kutu tak? Macam ada mau beli bak kutu tak? Pergi farmasi tu, ada bak kutu. Belum tidur esok mati kutu lah. Belilah shampoo. Kalau tak ada pun sabun daya tu tak apalah, sabun basuh baju hak daya tu seru tu. Shampoo, beli shampoo lah, beli shampoo, minta duit kat mak ayah beli shampoo. Ni kutu pun ada, seronok kutu duk ni. Wa ayyakuna, dan bahawa adalah ia al-mamsuhu bihi. Wa ayyakuna, dan bahawa adalah ia al-mamsuhu bihi qali'an, ialah menanggalkan najis. Qali'an, menanggalkan najis. Dia boleh menanggalkan najis, maknanya dia kasar lah, bukan licin. Wa alla yakuna, dan bahawa adalah ia al-mamsuhu bihi. Wa alla yakuna, dan bahawa tidak adalah ia al-mamsuhu bihi muhtaraman, dimuliakan. Muhtaram mana dimuliakan. Kalau kata yang mula kulit kita tak boleh buat istinja, kulit Quran, apa sahaja yang dimuliakan pada syarak. Bahkan roti pun tak boleh. Roti biskut lah, biskut keras nak buat istinja, tak boleh. Ataupun makanan jin, tulang ni, tak boleh juga. Kama marralah, seperti mana barang telah lalu. Kamarra ay marra bayanu, telah lalu oleh keterangannya. Kama marra ay marra bayanu, telah lalu oleh keterangannya. Nyama Abdul Syukur ngatuk benar dia. Dengan Aiman sebelah tu tak tidur. Pelik nak mengantuk sangat tu, kenapa tu? Nak kata ada isteri, tak ada isteri lagi. Nak kata ada anak-anak, jauh sekali.
Ngatur. Nak kata tidur lambat, suruh tidur pukul 12. Nak kata bangun awal, baru 4.30. Bawa lagi awal. Jadi tak tahu apa penyebab dia. At-tayammumu. Ini bab pada menyatakan tayamum pula. At-tayammumu ay babut tayammum. Ini bab pada menyatakan tayamum. Babut tayammum, ini bab pada menyatakan tayamum. At-tayammum, bermula tayamum lughatan pada lughah dari sudut bahasa. Al-qasdu ialah qasak. Al-qasdu ialah qasak. Qasak dia mana menuju lah. Itu dari segi lughah. Al-qasdu ialah qasak. Wa syar'an, dan pada syarak, isalut turabi ialah menyampaikan debu tanah. Isalut turabi, menyampaikan debu tanah. Isalut turab, menyampaikan debu tanah. Ilal wajhi, kepada muka. Wal yadain, dan dua tangan. Sampaikan ni lah kita ni kat gini. Itu baru tunjuklah cara dia. Bukan lomorkan debu tanah. Isalut turabi, menyampaikan debu tanah. Ilal wajhi, kepada muka. Wal yadain, dan dua tangan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Biniyatin makhsusatin, mana dengan niat yang tertentu lah. Biniyatin makhsusatin, mana dengan niat yang tertentu. Dia dua tu anggota muka dengan tangan. Dia tak ada kata ambil debu sapu kepala, basuh telinga, sapu kaki, tak ada. Setakat muka dengan tangan saja. Asbabut tayammumi, sebab-sebab tayammum. Asbabut tayammumi, sebab-sebab tayammum. Asbabut tayammum, bermula sebab-sebab tayammum itu sab'atun, ada 7. Nazamaha, telah bersyair akan dia, akan sab'ah. Nazama, telah menazam, telah mensyair akan dia, akan sab'ah. Ba'duhum, oleh setengah mereka itu fuqaha. Biqaulihi, dengan katanya ba'duhum, faqdun. Faqdun, yang pertama ketiadaan air. Faqdun, mana yang pertama ketiadaan air. Wa khaufun, yang kedua takut. Takut daripada menggunakan air. Hajatun, keperluan menggunakan air. Idlalu, kehilangan air. Idlalu, kehilangan air. Maradun yashuku, sakit yang bersangatan. Maradun yashuku, mana sakit yang bersangatan. Jabiratun, memakai belak. Jabirah ni memakai belak, bagi mereka yang patah tangan ke apa ni. Wajirahu, luka. Wajirah, luka. Itu 7 perkara. Tengoklah. Syurutut tayammumi, bermula syarat tayammum. Syurutut tayammumi, bermula syarat tayammum. Syurutut tayammumi, bermula syarat tayammum. Isna asyara, ialah 12. 12. Ayyakuna, bahawa adalah ia tayammum. Biturabin, dengan debu tanah. Biturabin, dengan debu tanah. Itu pertama. Tak boleh dengan apa? Dengan ni, dengan Allah Subhanahu, dengan apa? Debu lain. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti debu tanah. Maknanya kalau debu cermin tak boleh tak. Dia mesti debu tanah. Debu dinding tak boleh tak. Mesti debu tanah. Debu tepung tak boleh tak. Debu tanah. Itu. Wa ayyakuna turabu, dan bahawa adalah debu tanah itu. Wa ayyakuna turabu, dan bahawa adalah debu tanah itu tahiran, ialah bersih. Tak campur dengan apa lah. Tak campur dengan tik kucing ke. Kita tengoklah debu tanah yang kita nak ambil tu. Zaman moden sekarang ni, ada jual lagi. Jual, ada jual.
Wa an yakuna, dan bahawa adalah ia turab. Wa an yakuna, dan wa an la yakuna, dan bahawa tidak adalah ia turab. Wa an la yakuna, dan bahawa tidak adalah ia turab musta'malan, debu yang musta'mal. Bukan debu tu debu yang musta'mal, debu yang telah digunakan pada sapuan yang wajib. Wa an la yukhalitahu, wa an la yukhalitahu, dan bahawa tidak bercampur akan dia akan turab. Wa an la yukhalitahu, dan bahawa tidak bercampur akan dia akan turab. Daqiqun, tepung. Daqiq, tepung. Wa nahwu, dan seumpamanya daqiq. Wa nahwu, dan seumpamanya daqiq. Wa an la yukhalitahu, dan bahawa tidak bercampur akan dia akan turab, debu tanah. Daqiqun, tepung. Wa nahwu daqiq. Wa an yaqsidahu, wa an yaqsidahu, dan bahawa menyahaja menggunakan debu tanah ia seorang akan turab. Wa an yaqsidahu, dan bahawa menyahaja mengguna ia seorang dia akan turab. Wa an yaqsidahu, dan bahawa menyahaja mengguna ia seorang dia akan debu tanah. Mana kosak waktu pindah tanah. Waktu niat dalam bab tayammum ni, waktu kita tepuk nak pindah ke muka tu dah kena niat dah, sehingga berkekalan niat tu sampai ke muka. Kalau wudu kita basuh muka baru niat, mana kena air pada muka boleh niat. Tapi tayammum daripada kita nak pindah tu kena kosak dah, kena niat dah, sehingga dikekalkan niat tu kena pada anggota muka. Tu tayammum. Wa an yamsaha, dan bahawa menyapulah ia seorang. Wa an yamsaha, dan bahawa menyapulah ia seorang. Wajahu, akan mukanya seorang. Wajahu, akan mukanya seorang. Wa yadaihi, dan dua tangannya seorang. Wa yadaihi, dan dua tangannya seorang. Binaqlataini, dengan dua kali pindahan. Binaqlataini, dengan dua kali pindahan. Pindahan pertama muka, pindahan kedua dua tangan. Kita ambil ni tayammum kan. Sama. Tepuk dulu. Tepuk, kita retuk sikit sunat sedikit ke. Kita niat dah waktu kita tepuk nak pindah tu, kita kena niat dah, sehingga dikekalkan niat sapu muka daripada atas ni lah. Sapu dah sampai habis. Tu sapu lah. Tepuk pula pakai sama. Ni tak ada musta'mal lagi. Hak ni baru musta'mal, tadi kita apa? Sapu bersih baru tepuk pula. Pindah ni di tangan lah. Tiga bahagian dari sini. Ibu ni dia kena buka sini. Sapu sini pula. Itulah belah ni. Sama juga. dua kali tepuk lah. Wa ayyuzila, dan bahawa menghilang ia seorang an-najasata, akan najis. Wa ayyuzila, dan bahawa menghilang ia seorang an-najasata, akan najis awalan, terlebih dahulu. Mana kalau ada di anggota muka itu ada tangan najis, hilang dulu, basuh dulu. Wa yajtahida, dan berijtihadlah ia seorang. Wa yajtahida, dan berijtihadlah ia seorang fil qiblah, pada kiblat. Wa yajtahida, dan berijtihadlah ia seorang fil qiblah, pada kiblat, qablahu, sebelumnya tayammum. Maknanya kena ijtihad dulu kiblat kat arah mana baru dia tayammum. Wa yakuna tayammum, dan bahawa adalah tayammum itu. Wa alla yakuna tayammum, dan bahawa adalah tayammum itu ba'da dukhulil waqti, selepas masuk waktu. Masuk waktu dulu baru boleh tayammum. Wa an tayammama, dan bahawa bertayamumlah ia seorang
likulli fardin, bagi tiap-tiap fardu. Wa an yatayammama, dan bertayamum ia seorang, likulli fardin, bagi tiap-tiap fardu. Mana satu tayamum satu fardu, satu tayamum satu fardu. Satu tayamum boleh satu fardu dan beberapa sunat. Wa faqdul ma'i, dan lupu air. Wa faqdul ma'i, lupu air, tak ada air. Wa adamul ma'siyati, dan ketiada maksiat. Wa adamul ma'siyati, dan ketiada maksiat bis safari, dengan musafir. Bukan musafir yang maksiat. Kalau musafir dan tu musafir maksiat, tidak ada rukhsah. Idza kana al-faqdu, apabila adalah lupu itu. Idza kana al-faqdu, apabila adalah lupu itu syar'iyan, yang bangsa syarak. Syar'iyan, yang bangsa syarak. Syar'iyan mana yang bangsa syarak. Furudut tayamumi, fardu-fardu tayamum ataupun rukun-rukun tayamum. Furudut tayamumi, bermula fardu tayamum itu khamsatun, ada 5. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabi, memindahkan tanah. Sebab tu niat tu waktu memindah lagi dikekalkan sampai sapu muka. As-sani an-niyatu, yang kedua niat. As-salisu mashul wajhi, sapu muka. Ar-rabi'u mashul yadain, menyapu dua tangan. Ma'al mirfaqain, beserta dua siku. Al-khamsu at-tartib, yang kelima tertib. Itu mudah, takkan tak boleh ingat ni lah. Sunanut tayammumi, sunat-sunat tayammum. Sunanut tayammum, bermula sunat-sunat tayammum itu. Sunanut tayammum, bermula sunat-sunat tayammum itu kasiratun, banyak. Minha, setengah daripadanya, kasiratun as-siwaku, bersugi. Sugi ni, kalau kita sugi kayu ni sunat pegang lagu ni. Sunat pegang lagu ni. Wa tasmiyatu, baca bismillah. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Alal yusra, di atas yang kiri. Taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Alal yusra, di atas yang kiri. Wal muwalatu, kemudian berturut-turut. Wa takhfifut turabi, dan mengurangkan debu, menipiskan debu. Wa takhfifut turabi, dan mengurangkan atau menipiskan debu minal kaffai, daripada dua tapak ni. Kaffai, dua tapak tangan. Kemudian wa kullu ma, dan tiap-tiap barang. Wa kullu ma, dan tiap-tiap barang yumkinu, yang mungkin, maji'uhu, buatnya nyemah. Maji'uhu, buatnya nyemah. Min sunanil wudu'i, daripada sunat-sunat wudu. Ghairat taslis, yang lain daripada meniga-niga. Ghairat taslis, yang lain daripada meniga-niga. Hal lain semua sunat, macam bab wudu juga, lain daripada meniga-niga. Tayammum tak sunat buat 3 kali. Sapu muka 3 kali, tak sunat. Sapu lengan 3 kali, tak sunat. Sekali je. Tu dah. Gitu. Hal lain, hak bab wudu lain sama juga. Sunat bab wudu, sunatlah juga bab tayammum. Melainkan taslis, meniga-niga saja, tak sunat. Habis makruhatit tayammum. Sambunglah teh ya. Apa kelas awal lagi 10.30 boleh mula lah. Putih ke 10, rehat setengah jam, sambung pula lah. Tak larat kering dekat lah. Nak sampai 10.30 tu pasal lamanya. Berapa hari dah kita darah? 2 hari. 3 lah. 3 dah hubung ke surat dah.
Kita ada lagi masa lagi 22 hari ya. 22 hari lah. InsyaAllah sempat habis. Kalau tak sempat habis pun dah habis bab muamalat pun jadi kan. Mudah-mudahan sempat habis. Habis bab muamalat, habis bab munakahat pun tak apa. Makruhatut tayammumi, cukuplah dulu sekadar itu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula pada malam nantilah pas solat tarawih.